menu tengah hari kita. Hari ni awal sikit masak sebab banyak kerja. Saya campur kubis dengan carrot. Ayam goreng untuk anak bujang. Mereka suka ayam goreng. Ni ikan bawal emas ataupun goreng juga. Ni akan nak masak sup tadi ataupun steam hal yang tak jadi. Kita pun dah jemur kain. Siapa macam saya jemur kain macam ni, ikut color dia, tersusun je macam ni. Saya tak suka tengok berserabut. Pagi-pagi wajib sapa pokok-pokok ni. Kalau kita tak sapa dia, tak belai dia akan merajuk. Ni biji basil ataupun pokok kemangi. Saya nak bawa balik kampung sebab kakak saya minta. Nah, ni saya bawa nanti leh. Juga kau nemu mau minta biji benih nah. Tilai dia dah masak, dah metuuh nanti. Pokok yang saya tanam dalam pasu ni semua organik. Tak ada baja. Saya cuma guna air cucian beras. Setiap kali saya nak masak nasi, saya simpan air. Lepas tu, saya siram. Saya bagi-bagikan sama rata. Begitu juga dengan pokok bunga ini. Dan berjalan panjang dah. Saya ingatkan nak gantungkan, tapi tinggi pula. Ada tangga tu, tapi malas. Itulah bila huruf M ada kat dahi. Ini dia kucai saya. Hello kucaiku. Junak ko may bidayahnya junak. Tok mayo tu tanam ini banyak berkampung baru mempanyai. Mak kumpu pun bisi nanam ya. Ini pulai lah. Ini mai laban ada orang makai din. Ayo tanam ini batengah laman, batisi rumah. Selalu kena banjir. Habar rumah kan tak jauh dari tebing sungai Rejang. Nak ya, selalu banjir. Bucai jako Iban. Kucai dalam bahasa Melayu. Bahasa Badayu pula. Juna. Subur kan? Siram dengan air cucian beras. Setiap hari saya siram. Kita manfaatkan apa yang ada. Saya memang tak letak baja. Semua pokok-pokok ni tak ada baja. Ya. Ni cangkang manis pun dah panjang dah ni. Tapi saya belum petik lagi. Macam tu juga dengan pokok kunyit ni. Dulu anak saya ingat pokok kunyit ni. Apa tu? Pokok pisang. Dia tanya macam ni. Ma, pokok pisang ke ni? Dia tanya. Lepas tu saya terkejut, tergelak. Alah, hai anak aku ni dah besar panjang. Dia tak tahu antara pokok kunyit dengan pokok pisang, saya cakap. Mentang-mentang lah membesar dekat bandar besar dulu. Sekali bila dah duduk dekat sini, dah balik dekat Sarawak, dia tak tahu pula. Itulah bila anak bandar masuk kampung.